Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzuan bin Jamaluddin. Nombor metrik saya 8704015267590001. Saya daripada OUM Suruhanjaya Learning Center. Hari ini saya akan membentangkan untuk subjek MBCP 2522 iaitu Clinical Practice Occupational Safety and Healthcare Management. Hari ini tajuk yang saya akan bentangkan adalah mengoptimumkan ergonomik, strategi untuk tempat kerja yang lebih sihat dan produktif. Pembentangan ini akan menerangkan tentang definisi ergonomik, kepentingannya, matlamat serta strategi praktikal yang boleh dilaksanakan di tempat kerja. Okey, yang pertama kita lihat kepada definisi ergonomik. Ergonomi ini adalah satu kajian mengenai hubungan di antara pekerja dengan persekitaran kerja, peralatan serta tugas yang dijalankan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pula, ergonomi ini merujuk kepada satu kajian hubungan antara pekerja dengan aspek kejenteraan, peralatan dan juga keadaan kerja. Secara ringkasnya, ergonomi ini boleh dikatakan digunakan untuk menekan prinsip menyesuaikan kerja dengan manusia dan bukannya manusia yang menyesuaikan diri dengan kerja. Prinsip ini sangat penting dalam memastikan semua pekerja mendapat bekerja dengan selesa, selamat dan berkesan. Kita lihat apakah tujuan ergonomik. Tujuan utama ergonomik adalah untuk mengurangkan risiko kecederaan kepada pekerja, meningkatkan keselesaan kepada pekerja serta menjalankan tugas dan memastikan pekerja dapat menjalankan tugas dengan lebih cekap. Faktor ergonomik yang lemah boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada pekerja, iaitu masalah muskuloskeletal seperti sakit belakang, sakit leher, bahu dan juga keletihan. Jika masalah ini berlarutan boleh menjejaskan prestasi kerja dan kesihatan kepada pekerja untuk jangka masa yang panjang. Selanjutnya kita lihat apakah prinsip-prinsip dalam ergonomik. Yang pertama, menyesuaikan kerja dengan keupayaan manusia, iaitu fit to the task to the worker. Tugas mestilah direka supaya sesuai dengan kemampuan fizikal dan kognitif pekerja. Sebagai contoh, ketinggian meja yang boleh laras. Beban kerja adalah mengikut kapasiti fizikal pekerja serta menggunakan alat bantu untuk mengurangkan beban angkat ketika menjalankan tugas. Kedua, mengekalkan postur neutral. Postur neutral ini adalah di mana mengurangkan tekanan kepada otot, tendon dan sendi. Ini adalah dengan kedudukan yang bahu dalam keadaan rehat, tulang belakang dalam keadaan sejajar dan pergelangan tangan yang lurus dan kaki yang stabil di lantai. Ketiga, dapat mengurangkan pergerakan yang berulang. Pergerakan yang sama berulang kali boleh menyebabkan kecederaan kepada pekerja. Cederaan yang selalu berlaku adalah repetitive strain injury ataupun RSI. Sebagai penyelesaian, pekerja boleh mengambil rehat mikro, iaitu rehat selama 30 saat ke 2 minit, ataupun menggunakan selang tugas ataupun job rotation, ataupun menggunakan alat automasi yang digunakan untuk bekerja secara ulangan. Seterusnya, mengawal beban dan daya. Kita perlu elakkan pekerja daripada melakukan menolak, menarik dan mengangkat beban berat secara manual. Gunakanlah kaedah-kaedah lain seperti team lift, trolley atau mechanical lifter. Yang kelima, dapat mengurangkan pencapaian berlebihan. Susunan tempat kerja perlu memastikan semua peralatan penting berada dalam zon capaian yang selesa. Ini dapat mengurangkan risiko membongkok, memusingkan badan atau regangan bahu kepada pekerja. Yang keenam, mengoptimumkan ketinggian kerja. Ketinggian permukaan kerja perlulah seiring dengan jenis tugas. Sebagai contoh, tugas halus menggunakan permukaan yang lebih tinggi. Tugas berat menggunakan permukaan yang lebih rendah. Penggunaan meja yang boleh laras ataupun adjustable workstation adalah sangat-sangat digalakkan dalam pekerjaan. Prinsip yang ketujuh adalah menyediakan rehat dan variasi kerja. Digalakkan untuk berehat mikro, iaitu selama 30 hingga 60 saat setiap 30 ke 45 minit. Ini dapat membantu mengurangkan keletihan kepada otot. Pertukaran tugas seperti job rotation boleh dilakukan untuk mengelakkan penggunaan otot yang sama secara berlebihan. Prinsip seterusnya, prinsip ke-8, menyediakan persekitaran kerja yang selesa. Persekitaran kerja yang baik seharusnya mempunyai pencahayaan yang mencukupi,
suhu bilik yang stabil yang tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas, dan keadaan bunyi yang terkawal. Persekitaran yang tidak sesuai boleh meningkatkan stres kepada pekerja dan risiko untuk berlakunya ralat dalam kerja. Prinsip ke-9 adalah penggunaan peralatan ergonomik. Boleh menggunakan kerusi sokongan lumbar, keyboard ergonomik, footrest, anti-fatigue mat untuk pekerja yang dalam masa yang berdiri dalam masa yang lama, penggunaan troli untuk mengangkat barang, dan lain-lain. Peralatan juga perlu direka untuk mengurangkan tekanan fizikal dan meningkatkan kecekapan kepada pekerja. Prinsip terakhir, libatkan pekerja dalam penyelesaian masalah. Pekerja adalah orang yang paling memahami tugas harian mereka. Kita perlu libatkan mereka dalam proses penilaian risiko dan sebarang cadangan penambahbaikan kerana ia akan melibatkan mereka sebagai seorang pekerja. Seterusnya kita lihat apakah kepentingan ergonomik di tempat kerja. Ergonomik sangat penting kerana ia dapat mengurangkan kecederaan dan ketidakhadiran pekerja. Apabila pekerja sihat dan selesa, produktiviti harian akan meningkat kerana postur kerja yang dilakukan adalah lebih efisien. Selain itu, ergonomik juga dapat membantu mengurangkan ralat dalam kerja dan ini akan meningkatkan kepuasan kepada pekerja dalam menjalankan tugas. Dari sudut organisasi, pelaksanaan ergonomik dapat membantu majikan dalam mematuhi peraturan-peraturan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Selanjutnya, kita lihat apakah matlamat ergonomik. Matlamat ergonomik adalah untuk mengurangkan risiko kecederaan, meningkatkan kecekapan kerja dengan mewujudkan persiapan kerja yang lebih selamat dan selesa. Dengan ergonomik yang baik, pekerja dapat mengekalkan prestasi kerja dalam jangka masa yang panjang tanpa menjejaskan kesihatan mereka. Okey, kita akan lihat beberapa strategi yang boleh digunakan di tempat kerja. Strategi pertama adalah mereka bentuk tempat kerja yang ergonomik. Sebagai contoh, meja dan kursi boleh menggunakan meja dan kursi yang boleh dilaras mengikut ketinggian pekerja. Peralatan seperti komputer, mesin ataupun dokumen perlu diletakkan dalam jarak capaian yang selesa dan boleh dicapai oleh pekerja. Pencahayaan juga perlu mencukupi dan penting untuk mengelakkan pekerja mengalami ketegangan mata dan meningkatkan lagi tumpuan ketika menjalankan tugas. Strategi kedua yang boleh dijalankan adalah melalui postur kerja yang betul. Postur kerja yang betul adalah asas kepada ergonomik. Pekerja perlu mengekalkan postur neutral, iaitu dengan kedudukan tulang belakang yang sejajar, bahu dalam keadaan rehat dan kaki rata di atas lantai. Elakkan perbuatan membongkok badan ataupun memusing badan secara berlebihan. Kita juga menggalakkan pekerja untuk mengambil rehat mikro setiap kali 30 hingga 45 minit bekerja. Ini akan dapat membantu mengurangkan keletihan kepada otot. Strategi ketiga adalah penggunaan peralatan yang ergonomik. Penggunaan peralatan yang ergonomik dapat mengurangkan tekanan fizikal kepada pekerja. Sebagai contoh, menggunakan kursi sokongan pinggang, menggunakan papan kekunci atau tertikus yang ergonomik. Ini dapat membantu pekerja dapat mengurangkan kesakitan kepada tangan dan bahu, serta menggunakan anti-fatigue mat bagi pekerja yang perlu berdiri dalam jangka masa yang lama. Peralatan ini dapat membantu mengurangkan risiko kecederaan dan meningkatkan, terutamanya untuk jangka masa yang panjang. Ini akan memberikan keselesaan semasa bekerja dan akan meningkatkan produktiviti kepada organisasi. Kita lihat strategi keempat adalah melibatkan latihan dan kesedaran. Latihan tentang ergonomik dan kempen kesedaran terhadap pekerja amat penting dan perlu dilaksanakan. Pekerja perlu dilatih tentang teknik ergonomik yang betul dalam menjalankan tugas, seperti cara mengangkat beban yang betul, kedudukan postur kerja yang betul dan selamat. Melalui latihan ini juga kita perlu terapkan sedikit tentang senaman regangan ringkas di mana mereka boleh lakukan ketika dalam menjalankan tugas. Kesedaran yang berterusan amat penting dan ini semestinya dapat mencegah berlakunya kecederaan kepada pekerja dan membentuk budaya kerja yang selamat. Salah satu senaman regangan yang boleh kita terapkan adalah melalui X-Break. Saya akan terangkan apa itu X-Break. X-Break adalah satu rehat mikro yang diambil secara sengaja
dan berkala semasa bekerja untuk mengurangkan keletihan kepada fizikal dan mental pekerja. Di dalam konteks ergonomik, ice break ni biasa mengambil masa 30 saat hingga 2 minit dan ia dilakukan setiap 30 hingga 45 minit bekerja. Walaupun rehat ini singkat, tapi ia akan berkesan mengurangkan tekanan kepada otot, sendi dan mata, terutamanya bagi pekerja yang duduk dalam jangka masa yang lama dan berdiri untuk jangka masa yang lama atau melakukan pergerakan yang berulang. Semasa ice break, pekerja digalak melakukan aktiviti ringan seperti berdiri, meregangkan badan, menggerakkan bahu dan leher, meluruskan pergelangan tangan dan mengalihkan pandangan daripada skrin komputer. Aktiviti ini dapat melancarkan peredaran darah dan mengurangkan ketegangan kepada otot. Amalan ice break ini penting kerana ia dapat mengurangkan risiko kecederaan muskuloskeletal iaitu sakitan pada pihak belakang, otot dan bahu. Ini dapat meningkatkan tumpuan serta mengekalkan produktiviti kerja. Oleh itu, ice break adalah sangat berkesan dan boleh diamalkan oleh semua pekerja semasa melakukan kerja. Selanjutnya kita lihat strategi kelima iaitu penilaian dan penilaian risiko. Penilaian dan pemantauan risiko untuk ergonomik perlu dijalankan oleh pihak pengurusan secara berjadual dan berkala. Ini termasuklah dalam mengenal pasti tugas-tugas yang berulang, poster kerja yang statik, beban kerja yang berat. Pihak pengurusan boleh menggunakan pelbagai kaedah dan salah satunya adalah menggunakan proses hierarki. Hierarki ini digunakan untuk mengenal pasti apa-apa bahaya yang berpotensi yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada pekerja. Kemudian menilai kemungkinan berlakunya sesuatu kejadian berbahaya dan kesan yang akan berlaku. Akhir sekali, dia boleh membuat kawalan risiko melalui perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah untuk mengurangkan dan menghapuskan risiko yang telah dikenal pasti. Berdasarkan penilaian ini, intervensi seperti pengubahsuaian peralatan, pengubahsuaian tempat kerja ataupun perubahan proses kerja boleh dilakukan untuk mengurangkan risiko yang telah dikenal pasti. Apakah faedah yang kita dapat daripada mengoptimalkan ergonomik? Apabila ergonomik dapat dioptimumkan, pelbagai faedah dapat diperolehi, bukan sahaja kepada pihak pekerja, malah kepada pihak majikan juga. Antaranya berlakunya peningkatan pengeluaran aktiviti, produktiviti disebabkan oleh pekerja dapat mematuhi peraturan yang telah disediakan. Cuti sakit juga dapat dikurangkan di kalangan pekerja. Akan berlaku peningkatan moral pada pekerja dan kualiti kerja yang dihasilkan akan lebih baik. Pekerja yang merasa lebih selesa dan sihat, ini akan menjadikan pekerja lebih bermotivasi dan komited dalam menjalankan tugas mereka dan akan menyumbang kepada peningkatan produktiviti kepada organisasi. Okey, secara kesimpulannya, ergonomik adalah satu pelaburan jangka masa panjang yang akan memberikan manfaat kepada pekerja dan organisasi. Dengan pelaksanaan strategi ergonomik yang betul, tempat kerja yang lebih sihat dan selamat serta produktif dapat diwujudkan. Majikan juga bertanggungjawab menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan ergonomik, manakala pekerja pula perlu mengamalkan postur kerja yang betul dan mematuhi garis panduan keselamatan yang telah disediakan oleh pihak pengurusan. Kerjasama kedua-dua pihak amat penting dalam memastikan kejayaan pelaksanaan ergonomik di tempat kerja. Sekian, terima kasih.